orang ambil. So perhati suami kita suami kita yang perempuan ni. Perempuan pun ada ambil juga tau. Maklum, tak ngah. Perempuan pun ada ambil juga, tapi tak seramai lelaki lah. Yang pakai tudung pun ambil. Jangan fikir yang pakai tudung ni solehah, dia tak ambil, ada juga ambil. Okey. Dia ambil methamphetamine tadi, sama ada syabu. Syabu ni dia macam bentuk ais lah. Dia bentuk macam air batu serbuk je lah. Pun dah ada fatwa dah, haram. Okey, dengar baik-baik. Kalau tak campur dengan piu-piu pun, ini saya nak sebut pasal trend ni. Kalau tak campur dengan piu-piu pun, setakat perisa biasa, jawatan kuasa, dia panggil muzakarah khas, jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pada 21 Disember 2015 dah membuat keputusan haram.